pergi kepada video part 2, okey. Video yang kedua. Pada video yang pertama, kita dah explore semua bahagian yang ada pada paparan atas ini. Alright, so kita ada daripada ruang aplikasi sehinggalah laluan pembelajaran di mana cikgu boleh explore sendiri untuk nak mengetahui dengan lebih lanjut lagi. Delima 3.0 ini, okey, maka terpaparlah kita punya nama, kita punya jabatan, sekolah dan juga email. Dan yang menarik perhatian saya adalah untuk video kali ini kita akan tengok secara ringkas, okey, secara cepat untuk melihat apakah aplikasi-aplikasi yang terdapat pada Delima 3.0 ini. Alright. So untuk video seterusnya nanti saya akan buat dan kita akan explore satu persatu aplikasi-aplikasi tersebut, dan pada video yang part 2 yang kedua ini kita hanya tengok sekali imbas sajalah. Alright. So ini adalah semua aplikasi yang cikgu boleh akses sendiri, iaitu daripada aplikasi kegemaran sehinggalah aplikasi yang terakhir, iaitu aplikasi servis, stem, semua rujukan, semua ada dekat paparan yang di hadapan ini, yang pertama ini. Okey, seterusnya kita pergi kepada aplikasi kegemaran. Let's say cikgu sangat suka kepada AINS kan, paparan yang cikgu akan biasa guna. Cikgu hanya tekan star dekat sini dan maka keluarlah dekat aplikasi kegemaran saya. So sekiranya cikgu tak nak lagi menggunakan aplikasi ini sebab terlalu banyak dah kan, cikgu just klik the star dan dia akan kembali kepada hilanglah daripada paparan aplikasi kegemaran. Seterusnya adalah AI tools. Ini AI yang telah diberi pakai oleh KPM, maka cikgu pakailah sebaik mungkin aplikasi AI yang ada di dalam ini. Okey, aktiviti guru. Apakah yang terdapat dalam aktiviti guru ni? Mantap PM, program guru karisma. Okey. Oh, ini adalah RPH KPM RPH yang kita guna sekarang ini. Cikgu pun boleh akses juga dan dibawa kepada paparan. Dan untuk sekolah kita menggunakan contoh ataupun template ERPH daripada Delima. Alright, okey, seterusnya kita pergi kepada aktiviti murid. Okey, hanya ada 3 dan paling baru-baru sahaja ini adalah buku voucher Madani 2026. So sangat-sangat bersyukurlah kalau murid boleh beli buku daripada sini, dan kita ada program khas dengan voucher buku Madani ini yang kita akan buat pada bermula pada bulan ini sehingga akhir bulan 12 nanti 2026. So cikgu boleh explore juga Google aplikasi dekat sini. Dia ada banyak yang cikgu biasa guna. Okey, cikgu tak payahlah type dekat Google search dan cari. Dekat Delima semua sudah ada, cikgu just klik saja. Aplikasi Microsoft Hour of the Code. OneNote ni saya selalu guna untuk saya punya presentation. Sekiranya saya nak menconteng-conteng nota, saya akan menggunakan OneNote. Alright. Okey, seterusnya adalah bahan digital. DBP, okey, Delimaflix dan juga EduWeb. Delimaflix ini adalah boleh juga buat video animasi. Alright. So, peraduan dan pertandingan, cikgu boleh tengok explore dekat sini. Kalau ada yang berkaitan dengan murid, boleh maklumkan kepada murid. Program pensijilan, mana cikgu yang ada Apple Learning ni, Apple, bolehlah masuk dekat sini. Pensijilan Apple, dan guru-guru abad ke-21 ini, guru-guru AI ini, semua gurulah ambillah semua sijil-sijil ini. Okey, pusat sumber kita ada AINS dan kita ada bengkel khas berkaitan dengan AINS ni nanti. Rakan Delima kita daripada pihak luar. Okey, servis KPM, cikgu boleh pergi dekat sini. Banyak link yang boleh kita kaitkan. Okey, yang ni stem khas yang cikgu boleh masuk dan ambil data daripadanya. Sumber rujukan. Seterusnya adalah tinjauan maklum balas, dan akhir sekali adalah lain-lain aplikasi. Banyak lagi sebenarnya. So saya harap cikgu boleh explore satu persatu, dan kita akan buat video lah
setiap aplikasi ini kebaikan untuk pembelajaran cikgu nanti. Okey, baiklah, itu sahaja untuk video part yang kedua. So kita pergi kepada video 4 yang ketiga berkaitan dengan paparan dilema 3.0.